Hai geng, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Man Bako Channel. Sebelum tu kita selawat dulu geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay geng, malam ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 89 geng. Jadi lokasi aku malam ni dekat area Telogong, okay, dekat dengan Powertech. So malam view dia tak berapa nampak lah. Jadi kalau kau tengok kat sini episod mencari pari, aku ada try mancing kat sini. Cuma masa tu aku mancing waktu siang. Sekarang ni aku mancing waktu malam geng. So aku try tunjuk lah kalau korang boleh nampak. Okay. Ni lepas tu sini jeti dia. Jadi aku dah pacak situ. Malam ni aku tak berkesorangan geng. Aku dengan master aku, Abang Asri geng. Hei, ataupun dia kena Aris The Angler. Mantap. Jadi aku dah pacak ni petang. Abang Asri pun dah pacak dia punya artigelar dia. So kita buat balingan lagi geng. Tunggu lama kan, nanti takutkan habis. Kita buat balingan. Jom. Ada ikan abang? Ada ikan? Di pandang ke kau aduh. Agak ada ni. Aku dah buat balingan buat aku dengan Abang Asri. Jadi sekarang ni kita tunggu dia bengkok lah, okey. Moga malam ni boleh mendatangkan hasil geng. Tidak mendatangkan penat. Mantap. Alhamdulillah geng, strike pertama Dui.
Alhamdulillah geng. Dui kedua geng. Mantap. Geng, sekarang ni kita nak balik geng. Sebab udang aku bateri dia dah kong, jadi tak nak udang tu mati, kita balik lah. Sekarang pun dah pukul 11 geng. So alhamdulillah, untuk malam ni aku ada strike dui. InsyaAllah geng, besok lusa kalau tak ada apa, aku akan sambung lagi episod 89 ni. Kita tengok apa lagi kita strike, okay? Jumpa lagi geng. Assalamualaikum, bye bye. Selamat bertemu kembali ke channel YouTube aku, Mamaku Channel. Sebelum tu kita selawat dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay geng, petang ni aku teruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi episod 89. So lokasi aku ni, sekejap lokasi aku ni dekat belakang balai polis Kuala Linggi geng. Aku penuhi permintaan seorang subscriber aku. Dia kata macam ni kan. So hari ni aku penuhi permintaan tu. Belakang aku ni balai polis Kuala Linggi lah, Tanjung Agas. So inilah tempat dia. Okay, aku dah pacak sebatang geng. Kejap lagi aku pasang sebatang lagi. Okay, sekarang ni air dah penuh. Air dah nak dalam surut kejap lagi kot, sebab dia dah tenang ni. Jadi kita try buat balingan kat sini, tengok macam mana, boleh dapat ke tak boleh dapat. Okay, mantap. Okay, yang satu aku dah balik, nak pasang satu lagi. Okay, di kampung tu.
Lucut geng. Sayang. Oh geng, mental aku mancing sini geng. Bot lalu lalang punya laju geng. Aduh, tak boleh lah aku. Lepas tu kau tengok depan aku ni. Ada nelayan bawa turun jaring geng. Aduh, macam mana nak mancing? Kau tengok geng. Dekat dengan aku. Alah, mentalnya. Aku ingat kejap lagi aku nak kemah-kemah. Aku nak pindah spot lain geng. Tak boleh geng sini. Bot lalu laju. Kalau kapal besar tu tak apa geng, tak ada masalah. Masalah sampan. Bot kecil nak lalu. Dia lalu ikut tepi ni je. Bukan main laju pergi. Macam mana nak mancing geng? So aku ingat kejap lagi kan aku nak gulung. Lepas tu kita pindah spot lah, okay? Oh, pedih geng. Okay geng, sekarang ni aku dah pindah spot. Aku masuk dekat muara Tanjung Agas. Lokasi ni lah. Cuma sekarang ni panas perik geng. So aku dah buat balingan. Aku pasang sebatang dulu tengok macam mana. Sebab air dah jalan surut sekarang ni. Kita tengok dia punya perform. Kalau cantik kan kita pasang sebatang je, okay? Mantap. Cut. Dia tadi lucut tak? Ada jaring lah awak. Boleh makan tu ada bubur jaring. Apa tak ada otak awak. Dah ada jaring kan. Hebat betul. Masalah dia lintang macam tu, memang ikan tak masuk ke ke sini. Aduh. Okey geng. Sekarang ni dekat pukul 6. Jadi aku nak berasul dulu geng. Air cantik geng. Memang cantik air dia. Tapi sayang dekat bawah jambatan tu diorang ada pasang jaring lah, 2 lapis. Lepas tu belah atas aku pun ada pasang jaring juga. Dekat sungai muara kalau ada pasang jaring memang ikan tak masuk lah geng. Spot yang kita turun tu ikan tak boleh masuk lah. Dia tak tembus kan. So
tadi aku boleh strike lama je seekor. Alhamdulillah ada juga daripada tak ada. Untuk episod 89 ni geng, aku akan sambung lagi nanti. Tengok macam mana keadaan. So kita jumpa lagi geng. Okay, Assalamualaikum.